Afi nak bagi tahu korang cara nak membuat thumbnail sekarang. Afi rasa ramai yang tak buat thumbnail, tapi semua dah tahu kan cara nak buat thumbnail. So, Afi nak bagi tahu orang yang tak tahu je. Sekarang ni Afi nak buat tutorial cara membuat thumbnail. Okey. Pertama-tama korang kena keluar dari sini. Lepas tu cari game satu katalog korang. Game ni korang. Sorry guys, lag sikit sebab internet tak bayar. Game ni korang. Nanti korang masuk game ni, nak buat thumbnail memang kena guna ni korang. Saya malas nak guna private, so main public je. Daripada banyak masa nak buat thumbnail, baik ni dulu je. Contoh kalau korang selalu nak macam ni lah, korang nak buat thumbnail, nak saya berjalan-jalan kat mana-mana lah, macam tu lah, gameplay ke live tu. Itu kalau live korang kena buat sendiri, tapi thumbnail ni korang boleh ikut cara-cara ni. Okey, kalau kita pun sudah ada, so kita kena ambil yang ni korang. Kita kena ambil yang tak ada muka. Korang boleh ambil kat sini, kat avatar ni. So korang tekan yang warna bintang-bintang 3 tu. Lepas tu korang ambil yang post editor. Tekan ni. Lepas tu boleh lah nak ni ke, nak ni ke, nak ni ke, nak ni ke. Macam tu. Contoh korang nak buat ni larian ni. Ni. Okey. Dia lari macam ni. Gini korang. Boleh buka muka macam tu. Atau nak buat live dia macam ni ke. Contoh. Ini pun boleh buat untuk thumbnail korang. Tapi contoh lah, Afi nak buat macam ni. Korang contoh. Kalau macam ni, kita tekan garis 3 ni, tekan capture, lepas tu screenshot. Lepas screenshot pun kat sini, download. Lepas tu keluar. Korang pastikan ada ni. Ni ada tak? Kalau ada boleh lah. Ni pergi kat background ni, tekan load on photo. Ni ambil. Kau buat macam ni, korang buat macam ni. Ni ada betul. Lepas tu buat macam ni. Jadi okey, macam ni. Allah. Tak apa. Lepas tu macam ni. Buat je lah sampai siap. Okey. Okey. Lepas tekan save, tekan finish. Okey, kalau dah finish, korang install kat Piskat ni kat dalam Play Store. Ni ambil Piskat. Lepas tu korang, kalau korang ada Piskat macam ni, boleh lah. Ni tekan tambah. Cari lah satu gambar boleh bantu macam tu. Contoh lah Braveheaven. Macam ni kan. Kalau korang tak nak ni, contoh Afi tambah ni. Lagi tambah ni. Tambah ni. Ini. Macam ni. Kita buat macam ni. Macam ni.
Macam ni korang. Ikut korang lah nak buat macam mana. Pastikan besar badan. Besar sikit. Okey, lepas tu kalau nak ambil lagi boleh. Ni saya ambil ni pula. Saya buat macam ni. Saya usaha. Ni kalau korang nak mata je, ni pergi kat stiker ni, stiker. Ni stiker ni. Tekan tu, tekan ais kartun. Nanti ais kartun ni boleh keluarkan tu lah. Cuma cara-cara dia. Dia punya mata-mata kartun-kartun yang korang nak. Sekarang bukan plus-plus ni sampai. Kan? Ni mata contoh. Ni mata sebagai contoh. Korang. Contoh lah. Aku nak pakai mata apa ni pun jadilah. Buat macam ni. Scroll dia kecil-kecil. Lepas tu buat macam ni. Jadi. Lepas tu kita ambil mouse dia pula. Mouse kartun ni. Kalau nak letak mulut dia. Dan kita tunggu meninggal. Meninggal. Ni boleh ni. Ni lah contoh korang. Ni kita buat macam ni. Kita ni. Lepas tu kita terus boleh lah letak teks apa-apa contoh lah. Jadi nak buat tak pandai betul aku ni. Thumbnail. Macam ni muncul. Kalau dia macam tak jelas, buatlah nak hitam ke apa. Kat sini macam ni pun jadilah cara nak buat thumbnail. Kalau tekan download macam ni, ni. Saya tak boleh korang sebab internet slow ke apa. Tak jauh lah sekarang. Jadi Astaghfirullah. Lepas tu tekan save. Dah tekan save. Itu je lah. Lepas tu kau pergi kat galeri korang. Alamak, nanti nampak pula. Korang pergi kat Alphoto. Ni dah dapat dah. Ni dah tutorial ni. Jadi tak korang? Okay, kalau korang suka dengan cara ini, korang like, comment, subscribe. Bye bye.